Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share pada tuan-tuan dan puan bagaimana saya menggunakan teknik kuasa menyimpan. Kalau katakan tuan-tuan dan puan gaji starting permulaan lah gaji 3,000. So, macam mana kita nak kurangkan, nak gunakan teori saya akhir cash flow, kita kurangkan orang kata downside kita punya expenses atau belanja bulanan tu dengan menyimpan daripada bulan ke-13, tuan-tuan dan puan-puan ibarat dah hidup dalam keadaan financial freedom, bebas. Let's say macam ni. Contoh tuan gaji 3,000 kan. Okay, kita tengok simulation. 3,000. Bulan pertama tuan simpan 1,000 sampai bulan 12. So, apa akan jadi? Bila bulan ke-13 akan datang, anda ada 4 bulan emergency fund. Nampak? 12,000. Gaji tuan 3,000, tapi tuan ada 4 kali ganda emergency fund. Okay, alright. So, agak tuan pressure tak pressure? Bermakna, bila gaji tuan yang ke-13 ni tuan dapat 3,000, tuan ada backup dekat belakang tuan tu 4 bulan punya kecemasan. Duit kekuatan yang nak support duit operating expenditure tuan setiap bulan. Nampak? Okay. So, katakan okay bang, sangat ni bang, 1,000 saya tak tahan lah contoh. Okay. So, kita kuasa menyimpan, kita letak 500. Apa kan jadi? Pada bulan ke-13 tuan ada emergency fund sebanyak berapa ni? Sebanyak apa? Sebanyak berapa? Cuba teka. Okey. So, tak susah tuan. Sebanyak 2 bulan. Backup di belakang anda. Okey, kalau kita simpan 100, so kita ada lagi 40% setengah bulan emergency fund untuk backup. So, kat sini saya galakkan pada tuan-tuan dan puan. Okey. Kita bila kurangkan OPEX, saya punya teori mudah tuan. Okey, OPEX kita rendah. Okey. Tengok OPEX rendah. Saya nak mudahkan. OPEX rendah. So, CAPEX tinggi. Nampak? So, kalau kata tuan-tuan dan puan, OPEX tuan berjaya dapat rendahkan OPEX, operating expenditure bulanan. Kita downsizekan dia, bermakna the next month kita dapat punya CAPEX akan tinggi. See? Okay. So, mana platform yang terbaik? Saya letak dekat unit amanah. Unit amanah adalah paling selamat dan saya gunakan teknik RCA. Ringgit Cost Averaging. Okay. Jom kita tengok simulation. Bila kata kita letak 1,000 setiap bulan, so harga akan berubah tuan-tuan dan puan. Naik turun. Saya suka harga jatuh. Lagi jatuh, unit kita lagi banyak kita dapat. Contoh harga 23 sen. Lagi 434.7826 saya dapat. Okey. So kat sini harga berubah. So kita simpan. Masa bulan ke-13 dia punya average price dia dah jadi 27 sen kan. Okey. Katakan 27 sen. Tapi katakan time tu tiba-tiba harga bulan ini 27 sen. Let's say kita ada 44722 unit. Okey. So kat sini katakanlah kita ambil daripada unit ni, kita darab pada harga yang terkini. Kita darab pada harga yang terkini. Harga terkini adalah mesti berdekatan harga 33 sen. So tuan-tuan dan puan perasan tak? Inilah dinamakan kuasa gandaan, yang mana kalau kita simpan kat unit amanah ni kan, secara konsisten bulan-bulan kita maintain, yang ini yang adalah hasil dia. Okey, kita target biasa sebulan 1,000 kita dapat 12,000. Okey. Tapi ini kalau kita nak pakai, kita ada 14,000. Nampak? Bila harga tengah naik 33 sen. Okey, harga kalau average down dia, harga average down dia 27 sen, which is still untung juga. Sebab apa? Melebihi apa yang kita expect. Biasa normally harga par dia 25 sen. So, tapi kita ada 14,000. Kalau kita terdesak nak pakai pun, kita boleh pakai. Pasal apa? Kita punya staggered normal kita letak 1,000 je. Dan kita expect kita dapat 12,000, tapi kita dapat 14,000. Menunjukkan kita dapat extra. So, inilah yang I kata komoditi
Ini asas pertama. Asas kedua kita RCA consistent, dan seterusnya pula kita akan pakai duit dividend atau capital gain whatever sekali. So nanti saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan kaedahnya. Tapi tuan-tuan dan puan baru bagi saya sabar short term range bagi setahun dulu. Kalau lagi bagus, lagi okey, tiba lagi naik cepat, lagi you all senang dan tak pernah kita akan lock profit. Okay. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih for listening my lecture.